Tapi kalau bengkak boleh urut apa tayar tu? Selamat petang Selamat tengah hari. Nak buat pemeriksaan lah Boleh masuk Boleh. Okay, kita datang sini. Kita nak check pasal barang-barang motor, tanda harga. Kemudian kita nak check, ada buat bengkel. Kita check dulu yang kedai ni dulu. Nanti yang bengkel, itu cerita, kita pergi kejap lagi. Lepas check kat sini. Ikut dia. Dia macam ni je ke bang? Macam ni je lah. Dia punya ni. Oh tak ada yang display apa? Bawang. Oh main longkong gitu je lah. Habis jenama ada berapa jenama ni? Ada Mesis, ada GRT. So macam tayar ni pun you tahu kan ada standard keselamatan dia juga kan. Dia ada sirim. Dia ada sirim dia kan. Kalau bahasa mudanya sirim tu lah. So macam ni lah E ni kan. FS ada. Ni Malaysia punya lah ni. Malaysia Apa? Ni nanti you ni lah. You this orang kata bagi lawa sikit. Tu kecil satu. Lepas tu masalah tempat tadi. yalah. Itulah Saya tahu kedai you memang lah banyak barang kan. Tapi yang mana penting-penting part yang selalu orang beli ni you kena highlight kan. Lain daripada check harga. Tahu tak, minyak pelincir lepas ni dia kena ada apa? Sirim. You akan order dengan pembekal. Kan? So pembekal macam mana you nak tahu dia ada sirim ke tidak? Ahmed kalau jual you tahu nak kena ada apa dekat Ahmed? Sirim. Tayar kena ada apa? Sirim juga. Okey, tayar boleh sirim. E tu apa? E dot lah. Macam sertifikat untuk standard keselamatan kepada penggunaan tayar tu. ISO macam tu. So orang banyak tak tahu. You bagi tahu tak dekat pelanggan you? Ada. Kalau tak ada sirim kan dia bahaya loh. Macam kena berbengkak. Itu tower stasiun power. Tapi kalau bengkak boleh urut apa tayar tu? Biasa sekarang kurang lah ada masalah. Mana boleh, tayar tak boleh urut lah. Tak boleh urut lah. Tak boleh urut. Tayar bengkak kena tukar lain. Nonsense. Ni dua rantai yang berbeza. Kenapa you pilih untuk jual rantai ni? Lagi ni dia berjaminan dia nak kualiti. Kualiti. Maksud you kualiti tu macam mana? Sebelum macam brand biasa kan. Macam brand ada nama sangatnya. Dia akan panjang. Lagi boleh ada leci tu putus. Okey, maksudnya brand yang ni brand yang paling tahan. Bila boleh lah. Paling tahan dalam market lah. Ni dua lah. Dia kualiti ada jaminan. Ada jaminan lah. Tadi saya ada sebut topik ledah. Mesti ada sirim. Pernah tengok dia punya sirim? Pernah tengok dia punya sirim. Bukan dia punya stiker tau. Dia punya dokumen. Tak pernah minta kopi ke apa ke? Okey, yang ni pun salah satu barang yang membabitkan keselamatan orang. Okay, bila keselamatan orang, kita kena faham. Dia naik motor, rantai dia boleh putus. Okay, sebab barang tu tak ada kualiti. So, ini ada sirim. Tapi, betul tak sirim itu? Bila pakai barang counterfeit, dia melibatkan isu keselamatan, katalah putus, jadi apa-apa. Kita pun tak nak lah jadi apa-apa kan. Accident. Dia pula ketua keluarga cari makan untuk family. So barang-barang macam ni you jual, pastikan you dapatkan daripada supplier yang betul. Kalau kata kedai ni harga dekat barang dia ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi dia bagi yang tinggi, buat report nanti ambil tindakan tau dekat you. Okay, first time ni bagus. Ajak kau jauh sikit. Okay, daripada barang first time dia beli ni, harga dia macam mana? Berpatutan. Ada tak tanda harga? Ngam tak dengan bajet? Ngam dengan bajet lah. So far kalau kata nak beli barang, bila ada tanda harga ni, apa perasaan? Rasa tak tertipu lah. Okay lah. Kalau kata kedai ni, barang tak ada tanda harga, yang malu tau report. 019-848-8000. Selain daripada orang tingkat belah tepi senang kena tipu, kita belajarkan kalau kita tak ambil tahu pasal apa-apa pun kita kena senang kena tipu.